AP membuka tabung bantuan untuk penduduk bangsa kebakaran di sini kan. Ada yang pihak yang mengecam. Kita membantu sebab pelbagai pihak seperti yang saya katakan. Kerajaan ada tanggungjawab kerajaan untuk bantu. Syarikat swasta ada syarikat swasta nak bantu. Kita juga ada ramai penyokong minta tanya macam mana dia nak bantu. Bukan setiap ada keupayaan macam berjaya dia boleh bagi kepada semua. Ada yang mungkin nak derma RM50, nak derma RM100, dia nak derma macam mana. So kita buka tabung itu sebab ada permintaan. Ada permintaan orang ramai tanya kita macam mana mereka nak salurkan. Jadi kalau syarikat-syarikat besar yang mampu, mereka terus bagi terus kepada bangsa. Tetapi ada orang perseorangan yang mungkin mereka dah membuat sesuatu tetapi mereka dalam amount yang lebih kecil. Jadi takkanlah dia datang nak bagi RM5, RM10 seorang. Dan dia nak kumpulkan dengan kita. Itu sebabnya mereka minta kita buka tabung dan kita memudahkan orang ramai. Jadi bagi orang yang kecam tu, saya nak bagi tahu mereka ni dosa besar. Kalau nak kecam orang nak bantu mangsa bencana ini, satu dosa yang besar.